Duit kerja anda, ini formula rahsia. Kenapa orang kaya makin kaya, korang makin penat? Dulu saya fikir, bila dah ada untung, kita terus belanja. Dapat RM10,000, untung RM3 hingga RM4,000, terus pakai. Bulan depan dapat RM20,000, untung RM5 hingga RM6,000. Belanja lagi, macam tak ada masalah. Sebelum tu, sila follow, like dan repost video ni supaya dapat manfaat kepada semua. Tapi pelik kan? Bertahun-tahun buat macam ni, duit tetap cukup-cukup makan. Bisnes jalan tapi tak berkembang. Sampai satu tahap, saya jatuh teruk, habis semua. Lepas tu, saya kaji. Macam mana orang kaya boleh makin kaya? Rupa-rupanya, mereka belanja hasil investment, bukan duit hasil kerja mereka. Tak sentuh pun duit untuk bisnes mereka. Mereka kumpul dulu, bila dah cukup, mereka rabuhkan. Contohnya, kumpul RM100,000 duit ini, mereka guna untuk buat duit beli aset, buat promosi tambahan, tambah bisnes. Hasil daripada investment ni lah, barulah mereka belanja. Kita pula dapat untung RM5,000, terus belanja makan sedap-sedap. Dan lebih sikit lagi, kita terus tukar kereta, tak sedar kita sebenarnya dah bunuh bisnes kita sendiri. Sebab itu, orang kaya makin kaya, kita makin miskin. Mereka ada simpan duit simpanan, mereka ada modal, kembangkan bisnes mereka, mereka tak kejar duit yang kejar mereka. Kalau hari ni, anda masih kerja keras, tapi duit tak cukup, mungkin ini sebab. Nak tahu cara yang betul, bina pendapatan yang tak pernah putus? Komen nak di ruang komen, atau pergi bio Dennis, masuk link kat sana, like get offer, masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let's join Dennis.